Ahli Dewan Undangan Negeri Karambunai, Datuk Ali Akbar Gulasan mendakwa penganjuran Festival Songkran Sunset Splash Run yang berlangsung pada Sabtu lalu sebagai pembaziran ketika sebahagian penduduk berdepan masalah bekalan air di beberapa tempat sekitar Sabah. Menerusi video berdurasi 1 minit 31 saat yang dimuat naik di media sosial, beliau berkata pihaknya menerima pelbagai pertanyaan dan persoalan berhubung festival berkenaan yang diadakan di Kota Kinabalu. Pihak kami sejak pagi menerima pelbagai pertanyaan dan persoalan berkait Festival Songkran KK 2026, khususnya berkenaan penggunaan air. Kami di kawasan Sepanggar dan Karambunai khususnya sekarang sedang menghadapi masalah air di beberapa tempat, katanya. Ali Akbar berkata, dalam keadaan cuaca panas dan kering ketika ini, isu bekalan air berkemungkinan berlarutan, sekaligus menjadikan penganjuran program menggunakan air sebagai sesuatu yang tidak wajar. Beliau turut mendakwa dimaklumkan bahawa air dihantar ke lokasi program menggunakan lori tangki, sekaligus menimbulkan persepsi pembaziran dalam kalangan masyarakat.